Palestin ni disebabkan peperangan, maka dia tidak ada infrastruktur belajar. Ramai di kalangan rakyat Malaysia kumpul duit untuk buat sekolah di Palestin. Itu satu perkara yang bagus. Bagaimana pula kanak-kanak yang berada di Malaysia yang bukan warga negara? Mereka juga adalah manusia. Apa beza kanak-kanak bukan warga negara di Malaysia dengan kanak-kanak Palestin? Dua-dua pun kanak-kanak. Ini bermaksud kanak-kanak ni tidak boleh didiskriminasikan. Mereka ini perlu diberi layanan yang adil. Sebab, tuan-tuan, tak ada orang boleh pilih nak jadi anak kepada ibu atau bapa yang mana. Mana ada orang boleh pilih nak jadi anak warga negara ke anak bukan warga negara. Dia dah lahir daripada perut ibu bukan warga negara. Apa pilihannya? Dia tak ada. Dan amatlah tidak berperi kemanusiaan hanya kerana status warga negaranya, status dokumennya, mereka dinafikan untuk mendapatkan hak terhadap pendidikan primary, pendidikan asas, iaitu pendidikan untuk bersekolah di peringkat sekolah rendah. Ini sangat-sangat tidak mesra terhadap kemanusiaan. Tak adil untuk kita tidak memberikan mereka ni pendidikan. Ini sangat benda yang tak dapat dikompromi lah. Tak dapat dikompromi. Dan saya sebenarnya rasa kesal dengan polisi semasa Malaysia yang meletakkan had pembelajaran sekolah rendah ni hanya mereka yang ibu bapa yang mempunyai dokumen sama ada IC ataupun mesin tetap. Pada saya ni sangat-sangat tak berapa berperi kemanusiaan. Kanak-kanak ni takkan kita tengok kanak-kanak kita nak. Ni kanak-kanak tau. Kita bercakap soal kanak-kanak, budak-budak. Kita sebagai orang tua ni, sungguh pun kita tak suka dengan siapa-siapa pun. Kita ni tak sampai hati sepatutnya pada kanak-kanak ni sebenarnya. Kanak-kanak ni tidak wajar dibiarkan ke belakang. Mana-mana negara, kalau tuan-tuan tengok negara-negara, in fact negara-negara Eropah ni, dia berikan hak pembelajaran ni kepada semua orang. Dia tak kira pada siapa saja. Kalau dia kanak-kanak, dia ada hak untuk mendapatkan pelajaran di peringkat asas. Jadi di Malaysia ni saya agak sedih lah, sebab wujud diskriminasi terhadap pendidikan terhadap kanak-kanak ini amat menyedihkan lah pada saya. Sepatutnya kita di peringkat ini kita tak boleh hadkan lagi, bagi peluang kepada kanak-kanak ni untuk belajar pada perkara asas, iaitu belajar mengira, menulis, membaca sebagai satu peringkat asas, supaya dia ni dapatlah hidup dia pada masa akan datang ni sekurang-kurang ni kalau tak pandai sangat-sangat pun taklah ketinggalan jauh sangat, disebabkan tidak mengetahui perkara-perkara yang melibatkan perkara asas. Itu masalah terhadap masalah bila tidak ada identiti.